Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Atira Auni binti Muhammad Nazir, bernombor metrik D202311061010. Hari ini saya akan menerangkan mengenai elemen pra dan pasca dalam wawancara kendiri bagi subjek insan guru profesional. Saya menggambarkan diri saya sebagai pelita kaca yang memancarkan cahaya dalam kesederhanaan. Walaupun kelihatan tenang dan tidak menyelah, di dalamnya tersimpan sinar yang mampu menerangi apabila diperlukan. Gambaran ini melambangkan kepribadian saya sebagai individu yang introvert yang selesa dalam ruang peribadi untuk memahami dan mengekspresikan diri. Seperti kaca pelita, saya menjaga batas daripada pengaruh negatif dan menghargai kejujuran, ketenangan dan serta keikhlasan menjadikan saya individu yang tenang, berprinsip dan positif. Sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi insan yang lain, saya ingin menjadi seperti Mariam, seorang wanita Korea yang menetap di Malaysia. Saya mengagumi cara hidupnya yang sederhana serta pendekatan beliau dalam mendidik anak-anak dengan penuh nilai murni. Mariam menitik beratkan pemakanan sihat, komunikasi keluarga yang baik dan disiplin sejak usia awal. Sifat keibuan beliau yang lembut tetapi tegas memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi ibu dan pendidik yang mampu membentuk keluarga yang seimbang dari segi emosi, fizikal dan rohani. Berdasarkan pengamatan diri, ciri utama yang melayakkan saya menjadi insan guru perantis ialah sikap tidak bermudah berputus asa. Sikap ini penting kerana dunia pendidikan memerlukan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi pelbagai cabaran murid. Saya percaya setiap murid ini dia mempunyai potensi yang berbeza dan tugas guru ialah membimbing mereka tanpa mudah mengalah. Sepanjang pengajian saya di UPSI, ciri kepribadian yang saya perelokkan ialah keberanian untuk keluar daripada zon selesa. Sebagai bakal pendidik, saya perlu berani mencuba perkara baharu, lebih aktif bergaul serta terbuka terhadap pengalaman yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan keyakinan diri. Untuk mempersiapkan diri daripada seorang guru perantis ke arah guru profesional, saya sentiasa berusaha memperkukuhkan keupayaan diri secara berterusan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Saya meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis agar mampu membuat keputusan yang bijak dalam situasi pendidikan. Melalui penilaian semula catatan wawancara kendiri saya, menyedari bahawa sifat introvert yang saya miliki bukanlah suatu kelemahan. Sebaliknya, satu kekuatan yang membentuk kepekaan, emosi, kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi cabaran. Selain itu, aspirasi untuk mencontohi Mariam mengukuhkan pegangan saya terhadap nilai kesederhanaan, pendidikan dan pembentukan akhlak. Sekaligus membantu saya membina kehidupan yang seimbang dan matang. Daripada catatan wawancara kendiri sebelum ini, saya menyedari bahawa penulisan tersebut mencerminkan tahap kesedaran kendiri saya sebagai bakal pendidik pada ketika ini. Saya mengenal pasti kekuatan utama diri iaitu sikap tidak mudah berputus asa yang membantu saya menghadapi cabaran serta membentuk kesabaran dan empati terhadap murid. Kesedaran ini mendorong saya untuk lebih terbuka, mencabar potensi diri dan terus memperbaiki diri ke arah menjadi insan guru yang profesional. Sebagai insan guru perantis, saya menyedari perubahan kepribadian dalam diri iaitu sifat introvert yang semakin berkurang dan keyakinan diri yang semakin meningkat. Jika dahulu saya kurang berani menonjol dan menyuarakan pendapat, kini saya lebih yakin untuk tampil ke hadapan dalam pembentangan dan aktiviti berkumpulan. Perubahan ini berlaku hasil daripada pendedahan berterusan dalam proses KPG 3013 melalui tugasan kerja berkumpulan, sokongarakan serta bimbingan pensyarah. Implikasi catatan refleksi ini terhadap kemenjadian saya sebagai insan guru profesional amat bermakna kerana membentuk asas profesionalisme diri, kesedaran tentang kekuatan seperti sikap tidak bermudah berputus asa, keupayaan refleksi ke diri dan penerimaan sifat introvert membantu saya menghadapi cabaran pendidikan dengan matang. Keyakinan untuk keluar dari zon selesa mendorong saya mencuba pedagogi baharu, membina hubungan profesional yang positif serta mendidik secara holistik dan beretika.